Assalamualaikum. Saya tengah menunggu luar rumah pasien dekat Sesapan Kelubi. Ni pasien stroke. Pasien ni pernah buat dengan kita kan. Beberapa bulan yang lepas lah sampai dia sembuh. Nampaknya dia kena serangan stroke yang kedua. Untuk kali ni dah sesi yang kedua lah. Jadi ni pasien kita, pasien stroke yang saya maksudkan tadi. Inilah untuk kebanyakan pasien saya gunakan teknik ni lah. Ni nampak ada jarum kat situ dan ada scarf dia kan. Kalau secara general pasien fit kan, istilah dia boleh ada chances dia untuk mampu untuk bergerak tu tinggi. Inilah antara poin yang saya guna kan. So yang kat pinggang tu kita cuba stimulate pinggang dia. Untuk kebanyakan kes lah, bila saya buat macam tu, pasien boleh lekas duduk dengan baik. Kat tengkuk tu, saya masih mengkaji lagi sebab saya masih go on, on patient, memang kena try lah kan. So these are the points yang saya rasa cukup membantu saya dan pesakit lah, untuk kebanyakan pesakit, untuk bantu diorang pulih dengan lebih baik. So tadi macam tadi, firstly kita start dengan general tonify. Kita start dengan general tonify. Kemudian baru kita buat macam ni. Okey. Luruskan cikgu. Kaki sebelah kanan usaha dia. Cikgu. Okey, baik. Mula cikgu. Tarik dia. Sebanyak mana cikgu boleh je. Itu paling banyak lah tu. Okey, bagus cikgu. Lagi. Tolak. Boleh buat lebih baik tak? Cikgu rasa boleh buat lebih baik tak? Baik, cuba lagi cikgu. Jom kita tengok lagi sekali. Angkat, tarik. Angkat dia cikgu. Angkat lutut tu. Okey, tolak. Alright, okey lah. Okey, ni lebih baik. Lurus. Okey, genggam tangan ke dada. Lurus ke atas. Okey, baik. Alhamdulillah, lebih baik. Okay, cikgu, cuba 5 kali lagi. 1. Bagus cikgu. Genggam tangan ke dada. 2. Angkat. Lurus ke atas. Okey, dah cikgu. Alright.